Episod lepas aku dapat first impression yang China ni bukan macam apa yang aku sangkakan. Negara komunis yang kolot dan tak maju. Tapi sekarang aku rasa macam Malaysia lagi ke belakang je. Untuk episod ni aku explore ke arah bandar yang lagi besar. Ada lagi ke tempat yang menarik kat China ni? Hari ketiga kita dekat China. China ni dia penat menghadap apa tau? Panas weh. Sekarang ni kita orang datang musim panas. Memang kalah Malaysia. Penat. Travel musim panas dengan budak ni memang kesian lah. Panas, dia tak selesa. Nak tidur pun susah, nak makan pun tak selesa. Kesian dia. Satu hari lagi kita berjalan. Pagi ni kami nak ke Hangzhou 3 jam. Satu scene yang aku nampak China ni totally lain dari negara-negara aku pernah pergi adalah kereta on the road. Mampu nak namakan salah satu kereta pun aku tak tahu. Korang tahu tak, China punya automotive industry ni unik. Industri automotive di China merupakan salah satu terbesar di dunia. Pasal tu banyak brand Jepun, Europe dan American berebut nak dapat market share kat sini. Satu lagi interesting fact, pada tahun 2023 China telah muncul sebagai pemimpin global dalam pengeluar dan penjualan kenderaan elektrik EV. Diorang ni memang semangat kuat menuju tenaga hijau dan clean energy. Sehingga akhir 2022, market share EV di China adalah sekitar 25% hingga 30% daripada jumlah penjualan kereta di China. Peratusan ini telah meningkat dengan cepat setiap tahun akibat insentif yang government diorang offer. Nampak gayanya EV sales ni akan sentiasa grow dan sikit-sikit akan dapat replace market share enjin petrol. Tapi diorang ni memang dapat support yang banyak dari government dari segi subsidi dan juga tax rebate. Okey, untuk hari ni kami shooting banyak kat Westlake Hangzhou. Tapi matahari kat luar kalah panas Malaysia weh. Westlake atau Xihua adalah sebuah danau air tawar yang terkenal, terletak di Hangzhou. Terkenal dengan keindahan pemandangan yang menakjubkan, warisan budaya dan kepentingan sejarahnya. Ia sering dianggap sebagai salah satu tasik terindah di China dan telah menjadi sumber inspirasi bagi penyair, seniman dan pengembara selama berabad-abad. Pada tahun 2011, Westlake diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO kerana pemandangannya yang indah dan kepentingannya dalam budaya serta sejarah China. Westlake ni sangat berkait rapat dengan cerita rakyat dan puisi China. Banyak lagi dah terkenal yang berkaitan dengan tasik ni, menjadikannya subjek popular dalam kesusasteraan dan seni China. Kat sini pelawak boleh sewa perahu, berjalan santai atau berbasikal di sepanjang laluan yang pemandangannya menakjubkan. Westlake ni cantik sepanjang tahun. Ada bunga sakura pula tu pada musim bunga. Musim panas pula penuh dengan kehijauan. Pada musim luruh pula daun-daun pokok ni berwarna-warni. Musim sejuk pula landscape-nya tenang dan sunyi. Aku tak bagi lagi touring kereta-kereta dekat streets of China. Sekarang kita ada dekat Hangzhou. Kita tengok sini. Ni salah satu kereta yang famous lah, Lynk & Co. Lynk & Co ni sebenarnya Zeekr 01 all-wheel drive. Cun kan? Tengok depan dia. Zeekr ni depan dia cun. Handsome. Katanya Zeekr ni akan masuk Malaysia dalam tahun ni. Lepas tu tipikal kereta yang ada kat China ni Tesla lah. Kalau korang tengok ada plate hijau kan. Plate hijau ni tak spesifik pada EV. Dia ada hybrid pun dia kira plate hijau juga. So green car lah gitu. Tengok ni ni Tesla Model Y. Lepas tu kita akan nampak banyak kereta-kereta BYD macam ni. Build your dream. Badge yang paling dibenci ramai. Tak payahlah pasang, tak payahlah beritahu. BYD cukup. BYD ni tak ada dekat Malaysia. Adalah. Hyundai antara kereta yang memang aku susah nak nampak. Dalam 9 hari, 5 hari aku kat sini, aku nampak 2 biji. Ni yang kedua. Dan kat sini memang ada BMW. Bagi aku kan, kat sini kereta dia, design dia sangat cun-cun. Lawa gila. Macam tengok kereta ni. Aku tak tahu kereta apa. Lawa je. Depan dia lampu dia. Lawa gila kereta ni. Kereta kecil EV. Toyota lah. Toyota Corolla Hybrid. Tesla lagi. Oh, ni tukar rim. Ni aku nak tunjuk Neo. Neo ni lawa shoot. Kau tengok. Lawa gila. SUV yang saiz besar lah. Lagi besar daripada X70. Neo apa ni? Lawa shoot. Kan bagus tengok. Kereta tak ada badge. Lawa kan? Habis kereta dia foto nak mampu. Besarnya rim dia. Tengok. Lawa gila Neo ni. Aku tak sabar. Hari ni aku nak heading ke Shanghai. Orang kata Shanghai ni heaven untuk kereta EV, kereta elektrik, hybrid, apa segala. So memang akan sunyi je bandar tu. Kita tengok, betul ke tidak sunyi. First location kita hari ni dekat Fengjing. Fengjing ni dia panggil Water Town. Mari kita tengok banyak air ke tidak.
So basically town ni, dia town yang sangat lama. Dia gunakan sungai-sungai untuk dia orang punya transportation lah dulu. Tapi sekarang ni dah tak pakai. Dia orang dah pakai motor-motor elektrik kat dalam town ni. So town ni dia dikelilingi dengan sungai. Kalau korang tengok, walaupun dah lama bangunan-bangunan ni, tapi orang-orang dia still duduk kat dalam ni. Bayangkan dalam town ni ada 80,000 orang weh. Tapi mungkin ada yang dah duduk di luar bandar lah. Salah seorang penduduk dia kita interview. Encik berapa lama dah duduk sini? Dia tak nak kena interview. Tengok ni, lawa gila. Macam ala-ala Venice gitu. Tapi kan, still ada orang duduk kat rumah-rumah ni. Macam sebelah sini pun semua ada orang duduk. Iyah, okay, lagi. Iyah, okay. Dah nak sampai. Oh. Tak apa. Belajar daripada kesalahan. Ishan didapati salah yang tadi. Yeay! Ishan, good job. Fanjing Ancient Town ni telah wujud lebih dari 1,500 tahun dan merupakan salah satu bandar air yang terkenal di kawasan Jiangnan. Korang akan dapat tengok sungai-sungai kecil lalu tepi rumah tradisional yang dipelihara elok. Ada jabatan yang desainnya klasik gila dan lorong-lorong yang sempit yang dipenuhi dengan kedai-kedai tradisional. Rasa macam kita travel back in time lah. Tak siapa pun nak selfie dengan aku. Deva ada peminat. Aduh, kantor. Kau buat konten apa? Buat konten apa? Tu saya tengok fikir saya buat konten apa. Mana dia nampak? Saya main ni, Baidu. Kami dah settle tadi dekat bandar air dah settle. So kat sini ada satu je kedai halal. Macam biasa kita layan mi tarik. Yeay. Ya, aku ingatkan ada jet kat belakang kedai dia. Rupa-rupanya dia on gas memasak. Bunyi macam jet. Mari kita tengok air apa yang best. Ni band. Sekejap. Makan time. Mi tarik sini sedap lah, tapi makanan sini memang standard akan kuat rasa perisa. Dari Fanjing Ancient Town ni kami heading ke bandar yang paling famous, semua orang tahulah. Let's go Shanghai. Kat sana kami akan singgah Jiao Taoyuan Mosque. Boleh pula jumpa orang Malaysia. Jiao Taoyuan Mosque atau dikenali sebagai Masjid Jiao Taoyuan adalah salah satu masjid yang paling tua di Shanghai. Masjid ini dibina pada tahun 1917 dan terletak di kawasan bekas konsesi Perancis. Ia jadi tempat ibadah untuk komuniti Muslim di situ yang dipanggil orang Hui. Tengok architecture masjid ni, dia macam pelik sikit. Dia macam ada colonial architecture sikit. Dan jom kita masuk dalam. Roof yang rendah. Jom semayang. Selain fungsi keagamaan, Masjid Jiao Taoyuan juga berperanan dan mempromosikan pemahaman budaya dan interaksi antara komuniti yang berbeza di Shanghai. Settle kat sini, lepas tu kami gerak ke Fuyao Road Market. Sini korang kena datang malam lah. Memang amazing. Lampu hiasan dia gila. Basically kat sini shopping lah. Tapi boleh pula kami jumpa bedak Cina style dulu-dulu ni. Korang tahu tak orang Cina dulu ada bedak yang dipanggil duck egg powder atau sebuk telur itik. Bedak ni digunakan dalam amalan kecantikan tradisional dan kosmetik untuk memelihara kulit yang baik. Tu yang putih melepak tu. Bedak telur itik ni ada protein, vitamin dan asid lemak yang boleh bagi manfaat kepada kulit. Nutrien-nutrien ni membantu mengekalkan kulit yang sihat. Organik pula tu. Kami ada dekat The Bund. Alah, semua mesti datang sini punya lah kalau datang Shanghai. Ambil gambar kat sini. Kami dah settle shooting kat sini. So basically siapa yang pernah pergi Hong Kong, memang dia punya background something macam ni lah kalau kat Hong Kong kan. Tapi yang ni ada banyak kapal lalu apa segala. Satu benda interesting, masa kita orang tengah shooting tadi, adalah polis duduk tengok kita orang. Tengok. Dia siap radio polis-polis lain macam, okay, tengok kat dia orang ni, tengok dia orang ni. Mana tahu dia orang akan cakap benda-benda tak elok kat TikTok kan. Dia orang aware lah, tapi dia orang tak approach kita orang. Kita orang punya tour guide sedar yang dia orang duk radio polis-polis lain. Tapi dia orang tak kacau. Okey je. Tengok dia orang ni ambil gambar Oh banyak, 1, 2, 3 kamera. Artis pun, artis. Hati-hati Malaysia. Oh, so kalau tengok sebelah sini bangunan-bangunan yang lama, tapi bila pusing sebelah sana modern.
Shanghai. Shooting kami dah settle untuk malam ni. Esok hari last kami akan pusing kat Shanghai. And then flight kami petang sampai pagi kat Malaysia. Mampu let's go. Tengok kereta kat sini lawa-lawa weh. Aku rasa kalau kereta-kereta kat sini masuk kat Malaysia, tak heran dah tengok kereta-kereta Jepun ni. Menu pertama, betis babi. Sayur pizza banci. Sayur makin banyak. Okey lah, ni last dinner aku kat China. Aku rasa makanan dia unik dan sedap. Pasal cara masakan diorang pun macam lebih kurang kita je. Hanya kita ni lagi suka pakai minyak banyak. Beza depa kot. Makanan diorang bagi aku boleh telan. Tak ada pun jenis kembang tekak. Okey, mari ke hotel yang terakhir di sini. Dah check in tengah malam. Mari kita shopping last minute. Selama aku syuting kat China ni, aku tak pernah langsung pergi jalan malam-malam. Pasal pancit weh. Hari ni aku keluarlah jalan sikit, tengok hidup ke tidak kat luar macam Kuala Lumpur. Ni beli mabuk. Oh. Yelah tu. Kami mencari convenience store lah. Mana tahu ada macam 7-Eleven gitu. Tapi area kami duduk ni macam mati je. Tapi kami jumpa pharmacy. Dia ni tutup lambat lah. Pharmacy kita biasanya tutup awal kan. Tak ada nama lain dah. X-Door. Nak pergi mana pergi X-Door? Macam ya juga lah, tapi sekejap. Ya tak ada dah. Nak ambil suka hati pun takut. Tak confident. Racist kan. Jepun boleh pula. Wawi. Kaki ayam dengan kaki itik dia orang buat snack lah. Sedap. Air rambutan. Siapa kaki kopi memang macam-macam jenis ada kat sini. Hanya aku takut juga isu sama macam kat Jepun. Kalau lah dia orang pakai lemak babi nak bagi sedap. Mampu Tengok SUV ni. Handsome gila. Apakah ini? Neo. Ni Neo. EV boleh tukar bateri. Ada Dolphin. Tak tahu benda. Ni BYD Audi. Ni MG5. Yang sebelah kanan ni Mercedes. Ni apa benda ni? Design dia orang, ya Allah, gila-gila eksperimen. Lawa pula tu. So kami masuk balik Shanghai, ada shooting, and then kita balik Malaysia. Balik time. Akhirnya nampak MG4. Sabar je lah MG4 buat Grab. Tengok Neo ni. Lawa gila. Macam Taycan pun ada. Come on. Tak payah beli Taycan weh. Neo ET5. Handsome gila. Ini BYD tak sampai Malaysia lagi. Kami check out terus dan heading ke city center balik. Tengok EV chargers kat hotel kami ni. Berlambat gila weh. Singgah Masjid Pudong jap, ada shoot sikit. Lepas tu semayang Zohor. Aku tunggu semayang jemaah Zohor tapi macam tak ada orang. Tak tahu, aku tengok pukul 11.57 macam dah betul. Tak tahu, maybe diorang semayang lambat sikit kot. Tapi sekarang dah pukul 12.30. Maybe style jemaah diorang lain sikit yang aku tak tahu. Kosong lagi ni. Kami settle shooting dekat Masjid Pudong. Mari kita makan and then pergi balik airport dan balik KL. Lunch kami yang terakhir ni sedap gila. Aku nak sebut menu setiap satu pun tak tahu apa nama. Sorry lah kalau korang tengok yang video ni masa bulan puasa. Sedap gila weh. First time kat Shanghai Airport. Tengok structure bumbung dia. Cun siut. Pasal bumbung ni aku rasa pasal long span. So aku tak tahu benda ni. Ni. Smart gila. Elok kami nak balik ni, tiba-tiba 3 orang host kami panggil ke business class dah. Tiba-tiba upgrade first class. Tak, business class. Ya betul. Bukan ini. Kita orang dapat surprise yang Mira, Kaskas dan Wani belanja semua production crew upgrade ke business class. Terkejut beruk kami. Sepanjang aku syuting untuk TV tak pernah selebriti belanja upgrade flight weh. Thanks Wani, Amira dan Kaskas. Sebab siap. Sepanjang syuting Kembar Sisters ni, Zishan ni jadi besties kat 3 sisters ni. Rezeki Zishan lah dapat naik business class pula. Alhamdulillah. Masuk lounge. Wawi, boleh mandi. Yeay. Okay, kita makan makanan. Tapi banyak makanan tak halal. Banyak babi. Wawi, bukan selalu. Ready untuk tidur? Ready untuk tidur?
macamnya dia boleh main. Okay, kali ni aku ada dekat atas China Eastern Airlines. Kita orang on the way nak balik ke KL, daripada Shanghai ke Kuala Lumpur. Apa rupa bila dapat business class ni. Aku pun kagum sekejap. Mari kita tengok. Bini aku kat sebelah sana dapat upgrade. So, kalau starting masuk business class ni, first kali ada pintu lah. Macam mana nak buka ni? Tak tahu macam nak tutup pintu. Dan dekat sini skrin besar gila. Skrin touch screen lah. Touch screen shoot. Tak ada penyangkut jaket. And then bestnya memang leg room. Wow. Jangan lupa tegur jiran sebelah. Jiran sebelah ada sebelah. Sebaik orang Malaysia. Alah, orang Malaysia ada Starbucks pula dah. Lepas tu kat sini ada tempat storage magazine. Dia bagi apa ni? Wow. Apakah ini? Oh, kasut. Slipper. Sampai-sampai dia bagi towel, face towel je. Dia kita buka. Wow. Tu dia meja makan dia kat sini. Meja makan, macam mana nak masuk toilet? Mampus dia marah pun tadi. Sakit. Padan muka. So, aku dapat unit yang bukan tepi tingkap kat tengah-tengah. Kalau mem aku dapat tingkap kat sana. Nampak ada tingkap. Wow. Okey, kat atas ni dia bagi minum water terus. Ni aku dah campak aku punya biskut kat sini. Dia bagi earphone, headphone. Boleh on lampu. Aku rasa boleh beli benda bayar kat sini je. Pakai debit card. And then cucuk jack kat sini ada power plug. Ini tempat nak secure barang-barang. Tak bagi tergolek kalau time take off. So boleh campak semua kat sini. And then the lock. Yeah. Tak sabar nak tengok makanan dia macam mana sekali. Kita take off dulu. Anak siapa lah ni. And dia main slide. Terantuk dah. Dia dah bagi ayat oren. Belum take off. Kami dah take off. So sementara anak aku buat review main playground kat bawah ni, kita tengok kat sini. Ini boleh pilih seat. Nak duduk ke, nak setengah duduk ke, nak baring ke. Ni apa ni? So dekat sini dia ada game. Tekan and then boleh buat jadi gaming device. Okay, dah nak dinner time. Mesti ada lapik dia bagi. Lepas tu kita nak dinner, kita ada peneman lah. Lepas tu dia orang bagi kismis. Nasib baiklah anak aku layan kismis. Tada, kismis. Sambil tengok Lego movie. Mampus. Tu dia makan dah sampai. Ikan. So aku pilih ikan lah. Janganlah makan ayam. Dapat buah. Tak tahu tumbuh-tumbuhan. Makanan dia sedap weh. Dah habis. Baring tidur. Okay, good night. Good night everyone. Baring betul. Bye. Aku dah kena marah. Pakai seat belt. So seat ni boleh adjust kat atas ni. Ataupun kalau kau dah baring habis macam aku tadi, adjust kat bawah ni. Anak aku memang seronok lah dapat merasa business class ni. Boleh lari sana sini. Anak seorang boleh lagi. Ada 4 orang mampu nak bayar. Okey lah, conclusion aku dengan China ni kan, perspektif aku dah berubah 180 darjah. Negara diorang ni dah maju gila. Tinggal Malaysia berapa puluh tiang tak tahu. Susah kita nak keep up. Aku yang dah bekerja luar negara merata tempat pun rasa China jauh lagi advance in term of technology. Beza dengan negara orang putih. Walaupun semua benda dah advance, tapi diorang ni masih tak fasih English. So bahasa memang satu barrier jugalah. Lagi teruk dari Jepun aku rasa. Satu lagi benda yang dia tak boleh lari, iaitu culture. Toilet mereka ni kotor gila. Aku tak boleh terima lah. Tapi mungkin kat tengah-tengah bandar better lah kot. Negara dia besar, tak habis explore lagi. Aku rasa aku akan datang balik China.